Hai, okey. Hari ni saya dah buat tutorial macam mana kita nak ubah suara. Ada satu video, contohnya video tu suaranya perempuan, tapi kita nak ubah suara perempuan tu kepada suara lelaki, ataupun suara lelaki ubah kepada suara perempuan, ataupun nak ubah kepada suara yang berbisik-bisik. Kita boleh buat dengan menggunakan CapCut. Okey. Ni apps CapCut. Okey, kita tekan new project. Okey, kita ambil video mana kita nak buat. Okey, contohnya video ni. Berita baik buat semua, sekarang tengah ada promotion Aurora Arm Sleeve Limited Edition. Okey, nampak tak? Suara dia suara perempuan kan? Okay, kita nak tukarkan kepada dia suara karakter lelaki. Macam mana? Okey, kita add dulu. Kita masukkan dia dalam editing. Okey, tutorial pula. Kita masukkan dalam editing. Okey. So kita klik dekat video tersebut, dekat layer video tu, klik video tu. Kan kita cari audio effect. Mana audio effect? Bawah ni. Okey ni audio effect. Tekan audio effect. Okey, lepas tu kita akan nampak voice filter, voice character. Okey, kita ambil pada voice character. Di atas tengah ni. Nampak tak? Ni voice filter. Okey, voice character. Dekat sini kita boleh pilih kita nak tukarkan kepada suara yang macam mana daripada suara asal tadi. Okey, semuanya saya nampak kat sini semua pro lah. Tak ada yang percuma. Jadinya langganlah CapCut Pro. Okey, tak rugi pun sebenarnya, berapa ringgit je sebulan. Tapi kita dapat banyak perkara yang kita boleh untuk kita buat editing video. Okey, contohnya kita nak tukarkan dia kepada suara lelaki. Ni positive male contohnya. Okey, ambil masa sekejap untuk dia proses. Okay. Berita baik buat semua, sekarang tengah ada promotion Aurora Arm Sleeve. Kan ubah suara lelaki kan. Okey, cuba kalau suara lelaki nama Rick, macam mana? Berita baik buat semua, sekarang tengah ada promotion Aurora Arm Sleeve Limited. Yeah. Suara dia kita boleh ubah suara. Suara robot pun ada kan. Ni suara ASMR ni lebih kepada suara yang berbisik-bisik. Cuba dengar. Dia macam berbisik-bisik di depan ni. Berita baik buat semua, sekarang tengah ada promotion. Kan betul tak? Okey, banyak lagi suara-suara yang lain. Okey, kita boleh pilih. Contoh kalau kita ambil yang suara berbisik ni lah. Okey, lepas tu kita tekan right, tanda right ni. Okey, untuk kita bersetuju, kita akan tukar pada suara ni. Okey, so kita check balik. Berita baik buat semua, sekarang tengah ada promotion Aurora Arm Sleeve Limited Edition. Cuba tengok ni, cantik kan warna. Lain kan dengan original punya. Kita dah ubah suara dia kepada suara yang berbisik. Okey, lepas tu kita export lah video tersebut. Okey, itu saja cara nak ubah suara. Okey, jumpa lagi.